dekat apa tu muak. Tidak yang kat laluan itu yang keras tu batu. Kalau kan dia pegang tu cari pun dari sekejap cabut. Ya. Nyala tutup. Memang kereta tu baru keluar. Ya. Nyala dia pun tak gelap. Ya. Masih tu orang Abang masih enjin mati je dia bayang. Dari enjin hijau je lah kan. Kawasan tu lah pasal kan dia tu lah tempat dia. Kawasan dia. Dia ganggu juga. Tadi ni. Telefon dia boleh nyala tak. yang tadi. Ya, dia kan cabut kabel. Oh. Padahal telefon tu abang matikan Dia hidup sendiri. Nah, biasa kalau abang tengah enjin mati macam abang enjin mati enjin dia balik kan. Dia akan nyala. Dia tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba dalam macam tu dia ada sendiri. Kacau lah tu. Tak boleh. Orang buka ayat tak tadi? Tengah buka ayat Jahat. Jahat betul Maknanya tu memang setan api dia, iblis. Kalau dia Islam rasa tak gitu banget. Itu memang tempat banyak iblis dan setan. Kalau siang rasanya kita macam tak sangat lah kita tak. Malam dah pukul 12 lebih kita lari dah jumpa apa? Tapi Apa cakap mana elak jalan tu jalan tu dah 12 lebih. tak ada laluan lain kena lalu situ juga ya, area apa tu pagar tu Contohnya dekat tempat situ pun terpasang solar banget. Gelap situ kan. Tak solar, taruhlah solar 2 ke kiri kanan. Jadi macam spotlight kan. Bila malam dia hidup sendiri terang kan. Kat situ tak ada lampu kan. Yang lampu kan. Gelap situ kan. Tak, tempat situ kan macam ada masalah. Pasanglah solar. Terpulangnya solar tu nak hidup ke tak, tapi pasang solar. Solar siang kan dia ada menganggap cahaya, simpan pula cas kan. Malam nanti dia hidup kan terang kat tempat tu. Kurang-kurangnya taklah gelap sangat macam itu. Boleh ya? Bacaan. Tak ada orang bagi cadangan. Bagi cadangan kat situ. Tempat-tempat tu yang bahaya banyak kali. Ayolah tak sebab. Dia orang ni pun tahu. Yang depan air pun ada juga. Tempat lain pun buat. Tak, tempat situ memang masih dah tahu tempat tu. Keras. Nak bagi alasan mana? Kalau tak boleh. Memang.